Guys, kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing dalam mendepani hari-hari yang akan mencabar selepas ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys, teruskan share. Mantap. TikTok, repost dan add to story. Muka buku, share. Ni penting ni untuk semualah. Duduk pula. Baju The Punisher. Tengkorak lah kan. Punisher. Punish. Ya. Malam ni tajuk dia menarik sikit lah guys. Tajuk dia plan darurat non-kunyit gagal. Dan bersedialah untuk huru-hara seterusnya. So ni tajuk malam ni. Dapat? Minum kopi dulu. Okay guys, sebelum saya nak sampai kepada ni, saya masih tengok lagi lah. Masih lagi orang cuba angkat non-kunyit ni. Saya tak faham tau. Guys, tolonglah guys. Dalam isu contohlah, kita cakap pasal perang Iran ni kan. Masih ada lagi orang lambung non-kunyit. Sebab non-kunyit lah. Come on lah, saya nak cerita satu-satu ni. Banyak kalau nak cerita pasal Tun Mahathir ni kan. But, kita ada mata kot. Takkanlah kita nak kata, non ni lebih baik. Kat mana non baik? Non ni ada satu kelebihan je. Satu kelebihan yang tak ada pada mana-mana pemimpin dalam negara ni. Satu kelebihan yang pada non ni tak ada mana-mana dalam pemimpin dalam negara ni. Apa kau tahu? Menipu. Itu kelebihan non kunyit. Ada pemimpin lain pun main belakang juga. Kan? Tak percaya cuba tanya dengan... kan? So, ada pemimpin-pemimpin ni ada yang main bontot juga. Tapi non-kunyit ni menipu. Tak ada orang boleh lawan dengan dia. Dia punya menipu ni, dia percaya dengan dia punya tipu. So, itu kelebihan yang dia ada lah. Jadi hari ni, bila orang duk up pasal dia, saya naik mual lah. Korang tak mual ke? Saya rasa mual kot. Saya tak faham lah. Kan? Nak compare dengan Tun Mahathir. Termasuk yang terbaru ni lah. Terbaru ni guys. Kita faham, kita baca berita, kita tengok. Apabila Iran sekat Selat Hormuz ni, dia bagi syarat. Dia bagi syarat maknanya kalau nak berurusan dengan Yuan, China. Dan kemudiannya dia proses-proses dia lah. Dan terbaru tu, dia bagi syarat. Kalau kapal nak lalu, kena bayar 2 juta USD. 2 juta USD kan. Banyak lah. Convert kita lebih kurang 8 juta lah kan. So, kemarin, dilaporkan kita ada 7 buah kapal kita yang mana nak lalu daripada Selat Hormuz lah, kena dapat kebenaran daripada Iran. Non-kunyit. Yang korang sayang lah. Terbaik, kan? Bagi tahu, kita kena bayar 2 juta dolar untuk sebuah kapal. So, 7 biji kapal, kali dengan 2 ada 14 juta dolar USD. Convert dengan kita ni puluh juta. So kecoh lah. So ramai juga yang percaya. Kadang-kadang geram. Tambah pula ada influencer bongok ni bagi tahu kita terpaksa sebab kalau tak kapal kita macam mana nak lalu, kita kena bayar. Geramnya aku. So nak bagi kau orang dengar ni. Ini dilaporkan media ni. Dengar ni. Non kunyit bagi tahu. So media lapor. Dengar Anwar Ibrahim dedahkan Iran membenarkan Dengar. Siapa dedahkan?
Khamis lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan Iran membenarkan kapal Malaysia melalui sekatan di Selat Hormuz selepas rundingan dengan presidennya. Kedutaan Iran di Malaysia menyifatkan kebenaran itu sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan Malaysia kepada negara itu ketika waktu sukar. Namun laporan antarabangsa mendakwa tentera Iran mewujudkan pusat pungutan tol di selat tersebut dan mengenakan bayaran sehingga 2 juta US dollar, iaitu bersamaan dengan 8.04 juta ringgit untuk laluan itu. Menurut Bloomberg, bayaran itu dibuat secara ad hoc dan kaedahnya masih tidak jelas. Demi ketelusan, anggota Parlimen Subang Wong Chen meminta kerajaan mendedahkan sama ada Malaysia juga membayar tol kerana wang pembayar cukai turut terlibat. Malaysia kini telah menghubungi Wisma Putra bagi mendapatkan penjelasan. Terdahulu Menteri Luar Muhammad Hassan berkata, terdapat 7 kapal milik syarikat Malaysia sedang menunggu giliran untuk menyeberangi Selat Hormuz. Guys, bukan aku fitnah, media lah po. Kena bayar 2 juta. Lebih kurang 8 juta lah Malaysia ni. Kali dengan 7 buah kapal, lebih kurang 56 juta terpaksa dibayar kepada Iran untuk lepaskan kapal kita ni. Persoalan dia sekarang ni, bayar dekat siapa? Bayar kat siapa ni? Habis tu yang walanon ceplo-ceplo bodoh-bodoh ni kita kena bayar. Kalau tak kapal kita tak lepas, minyak nanti naik lagi. Alah bodohnya. Bayar kat siapa? Geramnya aku. Bayar dekat Farhas? Bayar kat siapa ni? Kan? Tolong, jangan percaya, fikir. Kalau kena bayar sebuah kapal 2 juta US dollar, bermakna 8 juta, kali 7 biji, 56 juta ringgit Malaysia, yang mana duit kita ni, so non bayar kat siapa? Geramnya aku. Tapi hari ni, lain pula. Hari ni lain pula. Dengar ni. Geram kan? Geram aku. Macam tu lah. Sekurang-kurangnya 7 kapal milik Malaysia dijangka berlayar dengan selamat melalui Selat Hormuz dalam beberapa hari lagi, walaupun ketegangan di rantau itu semakin meningkat susulan jaminan daripada Iran. Duta Iran ke Malaysia, Waliullah Muhammadi Nasrabadi berkata, Tehran dimaklumkan tentang kehadiran kapal-kapal berkenaan di Teluk Parsi serta hasrat mereka untuk melalui laluan perairan strategik itu. Ditanya sama ada kapal Malaysia akan dikenakan caj tol, Waliullah berkata mereka dibenarkan melalui selat itu tanpa sebarang bayaran. Sabtu lalu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata 7 kapal tangki milik Malaysia sedang menunggu kebenaran untuk melalui Selat Hormuz. Kapal-kapal berkenaan terdiri daripada 3 milik Petronas, 2 milik MISC Berhad serta masing-masing 1 milik Sapura Energy dan Syahbadu Corporation Sedang Berhad. Duta Iran kat Malaysia bagi tahu kapal kita boleh lalu tak payah bayar 2 juta US dollar tu. Bermakna 56 juta. Non kunyit kata kena bayar 2 juta dolar. 56 juta Malaysia lah. Guys, tolonglah. Kamu lah, jangan benak sangat lah. Saya faham. Saya tak belajar tinggi, saya faham. Tapi benda ni maklumat semua kat ujung jari kot. Sakit mental lah korang yang percaya dengan non-kunyit ni. Tak ada bayar. Duta Iran dah bagi tahu. So sekarang ni non-kunyit kata bayar tu, 56 juta tu dia bayar kat siapa? Tolonglah, saya harap ada 1,700 kat muka buku, ada 3,100 kat TikTok ni, sampaikan kepada ahli keluarga, kawan-kawan. Jangan percaya dengan non-kunyit ni. Dia ni penyamun. Dia sakau. Saya tak ambil gaji. Yang itu juga korang percaya. Bila nak cerdik ni? Sampai bila nak jadi benar ni? Weh. Dia sakau tu, sakau. Lepas tu, ada juga. Dah lah dia percaya kena bayar. Lepas tu ada pula
kumpulan pula, ni Prime Minister Office lambung non kunyit. Oleh kerana hubungan diplomatik antara Anwar Ibrahim menyebabkan kapal kita berjaya lepas keluar. Nampak dia punya naratif ni. Satu side akan kata kena bayar, kita terpaksa sebab ini Iran minta. Satu side lagi lambung kerana hubungan diplomatik Anwar Ibrahim. Bang, media Iran keluarkan, dia perli kita. Dia perli kita sebab Perdana Menteri kita menari dengan Trump yang serang Iran sekarang. Media Iran. Takkanlah Iran tu, dia tak kenal non kunyit ni siapa. Iran hubungan dengan kita ni sebab Mahathir Mohamad, sebab Malaysia. Sebab Mahathir bin Mohamad orang tua tu. So janganlah cerita non kunyit sebab diplomasi hubungan dia dengan apa pun. Kepala otak kau. Lepas tu ada pula arahan daripada PMO yang telefon pula. Bukan ada perasan kan? Ada perasan tak ada perasan? Dia orang main kan, non telefon sana, non telefon sini. Betul tak betul? Betul tak betul? Ada juga yang main kan ni, arahan. Tunjuk, non nampak macam bersungguh-sungguh. Bang, siapa pun boleh telefon, aku boleh pun. Ya. Sebut up gambar. Hari ni telefon dengan Tuan Mahathir. Lepas tu, petang sikit, upload gambar. Hari ni telefon dengan Muhyiddin Yassin. Aku pun boleh buat gila. Bukan orang tahu pun. Betul ke tak? Kalau perbualan telefon, kan? At least paling tidak, bagi buka lah. Itu hari boleh dengan Erdogan? Ya. Tak ingat? Yang dia telefon Erdogan tu. Ya. Dia bagi media dengar pula. Ni tak ada dah. Ini keluar gambar je. Fikir, cuba ingat balik. Geramnya aku korang. Nak kena tunjuk juga korang ni. Anwar, telefon. Assalamualaikum warahmatullahi Hadarat Rais Turkiye. Ya. Kula am wa antum bi khair. Salam to Sister Amina and the family. Yes, I will, inshallah. Yes. You are doing well, inshallah, I will convey. Yes. Thank you. We will do it. We'll just pray that everything goes well. Geramnya aku. Gambar tu, korang pun, bukan korang lah. Percaya tengok Anwar. Kemelut ni, dia telefon sana, telefon sini. Keluarkanlah video macam gini. Dulu boleh. Sekarang tak boleh pula dah. Kau tak pelik ke? Sampai bila nak diperbodohkan ni? Ada satu ketika, ingat, yang letak mic tu. Kena tunjuk demo kat korang ni. Tunjuk demo ni. Hello, Tak, saya tak marah. Cuma segalat lah ada di kalangan kita ni. Saya pun tak minta percaya apa saya cakap. Tapi come on lah guys. Janganlah macam tu sekali. Kau percaya dekat non kunyit ni, kau biar betul. Sebab tu saya bagi tahu. Minta tolong cek mental dia ni. Takut dia tak betul. Oleh kerana dia mental gila, dasar yang dia buat ni gila, habis kita semua jadi mangsa. Habis semua jadi zaman edan. Semua dia nak gila kan. Kepala otak kau. Tak ada guys, tak ada. Tak ada siapa telefon, dia sendiri. Gambar, PMO buat gambar, telefon. Kalau betul, keluarkan video macam. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Kalau betul lah. Dan, adakah itu menyelesaikan masalah kita? Saya tanya dengan korang. Dia telefon ni, dah berapa orang Perdana Menteri Presiden. Adakah dia selesaikan masalah kita? Tak ada. Minyak naik, itu naik, ini naik, ni elektrik naik. Tak ada. Habis dia buat menantang apa? Kalau betul lah kita kata, kalau betul dia telefon itu, telefon Jepun lah, telefon, okey. Dia selesaikan masalah kita ke tak? Tak juga. Itu hari pergi Indonesia, pergi Prabowo. Selesai masalah kita? Tak juga. Inilah non kunyit guys. Dia nak tunjuk dia terpaling mendunia. Lepas tu, ceplo-ceplo akan mainkan Anwar Ibrahim, tokoh berpengaruh di dunia. Geram aku. Anwar Ibrahim, tokoh berpengaruh di dunia.
antara pemimpin Islam yang 10 terbaik di dunia. Pui. Guys, cuba ingat balik dulu. Korang dulu percaya ini pakar keuangan terbaik Asia. Geng-geng dia keluarkan senarai, Anwar ni pakar keuangan terbaik. Sampai hari ni dia orang masih main lagi si bodoh-bodoh ni. Anwar boleh pakar keuangan terbaik lah, pakar. Aku pun boleh. Jad, kau keluar sikit posting, cakap aku ni pakar ekonomi terbaik. Ijat pun tulis kat buku-buku dia. Okay, Azri pakar ekonomi terbaik. Apa benda lah korang ni. Terbaik. Pemek terbaik. Masuk ke Kuala Lumpur Jamban, flush. Guys, suka tak suka. Saya macam ni lah. Saya tak naklah bocorkan benda ni kan. Tapi saya rasa geram saya nak kena cakap jugalah. Tun Mahathir dah comeback. Dia dah masuk pejabat. Dia masuk pejabat tu, bukan dia masuk saja-saja duduk kat kursi, main game ke, tak ada. Habis kau tak rasa dia masuk pejabat tu, dia tak bertelefon. Cuma Tun Mahathir ni tak tunjuk je. Faham tak? Kau rasa dia tak telefon, dia tak selesaikan masalah ni, banyak benda ni. Cuma Tun Mahathir tak tunjuk lah. Dia tak bagi tahu lah. Ya kalau cakap lah sikit-sikit tu. Tapi tu, nak compare dengan Anwar Ibrahim. Apa benar lah. Tolonglah, cukup. Iran negara Islam. Dia Syiah, ya. Tapi dia berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia kenal non kunyit? Dia kenal. Non kunyit ni dia tahu. Pengamal Washington, dia tahu. Dia tak tengok video non kunyit menari dengan Trump? Dia tahu. Dia tak tengok non kunyit ni support security of Israel? Dia tahu? Dia tahu. Dia kenal Tun Mahathir? Dia kenal Tun Mahathir. Dia tahu Tun Mahathir punya lantang ni untuk lawan Israel ni. Dia tahu. Tak tunduk dengan tekanan barat. Iran tahu. Pengaruh Tun Mahathir, dia orang tahu. So takkanlah kita benak sangat. Lepas tu, hari ni ada pihak-pihak dah main naratif dah. Kita dalam krisis, kita bagi-bagi sokongan kepada pihak-pihak kita. Termasuklah non kunyit. Ni, termasuk itu baru ni. Itu semalam lepas. Semalam sedahulu saya nak tunjuk lagi sekali. Ni. Ni. Tengok tu. Saya mohon sangat-sangat kerjasama rakyat supaya memahami. Nampak? Saya mohon sangat-sangat. Dia punya terdesak ayat tu, saya mohon sangat-sangat. Macam saya cerita semalam lah. Macam cerita Nasir Bilahkan tu. Aku isteri dan aku perempuan dan dot tu. Yang Nasir Bilahkan, aku nak. Terdesak, orang terdesak. Sangap. Pernah tengok orang sangap? Suami kau kalau sangap ke, kalau bini sangap kan? Aku nak. Ni, sangap ni. Dia tengah sangap sekarang. Sebab apa? Kita semua tak sokong dia. Adalah sikit-sikit bodoh sokong dia. Guys, teruskan bagi tekanan. Jangan berhenti, guys. Jangan berhenti. Kena bagi emoji gelak, kena komen lah. Tak guna. Letak jawatan. Berambus. Cukup lah. Okay, settle lah Ada lagi yang percaya non kunyit? Saya nak bawa pergi topik seterusnya ni. Clear dah? Clear tak clear ni? Clear, okay. Mantap.